Alamak, cukai tanah tak bayar bertahun? Tak sangka langsung ramai yang tak tahu betapa pentingnya kena bayar cukai tanah. Rakyat Malaysia ingat dia boleh teruskan refinance rumah jika cukai tanah tak bayar. Walaupun cukai tanah hanya kena bayar setahun sekali, tapi ada yang masih tak bayar. Anda tahu tak, kalau tak bayar cukai tanah, proses refinance rumah boleh tergendala. Dan jika anda beli rumah, benda yang sama juga boleh berlaku. Kalau penjual tidak bayar cukai tanah bertahun-tahun, proses jual beli pun boleh tergendala. Semua tunggakan harus dilansaikan dulu. Jika rumah masih bawah master title, pemaju harus membayar cukai tanah. Anda sebagai pemilik rumah membayar cukai tanah dekat maintenance office. Jika pemaju tak bayar cukai tanah, proses jual beli atau refinance rumah pun boleh sangkut tau. Ingat ya, kalau anda tak bayar cukai tanah, selain kena denda lewat, langkah yang paling ekstrim kerajaan negeri boleh buat mengikut kanun tanah negara ialah tanah tersebut akan dirampas dan menjadi milik kerajaan negeri semula. Bayangkan tu, very ekstrim. Segala bangunan atau harta di atas tanah tersebut juga akan hilang hak miliknya daripada anda. Oleh itu, jangan main-main guys, bayarlah cukai tanah anda. Follow Melissa for more tips.